Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Okey, duduk sini. Ini F. Abang, tengok. Tempurung tu melompat-lompat. Adi, kenapa? Katak! Ada katak! Aki! Katak pun kau takut? Ish. Aki, cuba teka. Ada apa bawah ni? Tak tahulah. Ada apa ya? Ada katak. Apa ni, Aki? Jeng, jeng, jeng. Ada katak bawah tempurung. Abang. Ara tahu katak bawah tempurung ialah peribahasa. Iya? Aki ada ke cerita pasal peribahasa tu? Mestilah ada. Nak dengar? Nak. Ceritalah. Yelah. Pada zaman dahulu. 1, 2, 3, lekuk. Jantan betina, aku ketuk. Maaf, buaya. La 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 la. Katak, katak. Janganlah nyanyi. Nanti hujan turun, susah aku nak cari makan. La 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 la, la 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 la. Jangan! Kenapa? Shh, jangan ganggu. Kapat tidur tu. Nanti dia marah. Oh, kau pula tak tidur? Tak. Aku teringin nak keluar main dan jalan-jalan dalam hutan ni. Tapi nanti bapa marah. Kenapa? Dia kata tak perlu nak main dan tak perlu nak tahu hal luar. Bukan ada kawan pun. Kancil. Kancil. Harimau, apa kau buat di sini? Cari kau lah. Kau kan makanan aku. Nak makan aku? Boleh. Tapi sebelum tu, boleh kau tolong ambilkan tu?
Daging aku akan jadi lebih sedap lepas makan buah tu. Tapi aku tak sampai nak ambilnya. Tolonglah. Aku pun tak sampai. Pokok tu tinggi. Aku tahu. Cuba kau baling dengan ni. Hei, nak makan pun susah. Kancil! Aduh, sakitnya. Maafkan aku. Kata, kau marah ke? Mestilah marah. Tempurung di rumah aku. Tapi kau dah hancurkan. Sekarang aku dah tak ada tempat tinggal. Apa kata kau keluar dari bawah tempurung dan bergaul dengan penghuni hutan yang lain? Kau ke mana? Marilah kita pindah, Bapa. Tak payah duduk bawah tempurung lagi. Berpindah ke tempat baru. Luaskan pandangan. Ish. Tak nak. Buat apa nak berubah? Hidup bawah ni selamat. Tak perlu ambil tahu hal dunia luar. Suka hati kau lah, Kata. Tapi jangan marah-marah. Nanti aku carikan tempurung baru. Nak Kata? Nak ikut? Bapa, marilah sama-sama. Tak nak. Bapa nak duduk sini aja. Kau pergilah. Indahnya panorama di sekeliling kita, hutan hijau tropika, udara bersih dan segar, musnahkan kita untuk malapetaka. Banyaknya katak. Iya, kau je tak tahu. Katak-katak tu tak tinggal bawah tempurung. Katak tak semestinya tinggal bawah tempurung. Baru hari ni aku tahu. Wahai katak sekalian, aku kena cari tempurung. Tahu kat mana? Tempurung. 1, 2, 3. Ramai betul penghuni hutan ni, Bapa. Macam-macam rupa dan saiz. Ada yang telinga panjang, ada yang bercengkerang. Katak macam kita pun ada. Mereka hidup dan main sama-sama. Tadi Bonta nampak binatang yang perutnya paling besar. Kerbau. Kerbau. Kerbau? Tentu perutnya tidak lebih besar daripada perut Bapa. Ia lebih besar. Besar dari ni? Tak, besar lagi. Huh? Besar ni? Tak, besar lagi.
Besar ni. Tak, besar lagi. Besar lagi. Oh. Hei, kan aku dah kata jangan. Tengok, sampai meletup perut kau. Sudahlah. Pergi. Aku nak berehat. Kau nak tengok buaya? Binatang apa tu? Buaya duduk dalam sana. Wah, apa nak berubah? Hidup bawah ni selamat. Tak perlu ambil tahu hantu di luar. Apa lagi? Hai. Aku nak pinjam. Mana ni? Tolong, jangan makan aku. Aduh, itulah akibatnya. Tidak bergaul dengan dunia luar. Jadi cetek pemikiran dan pengalaman hidup. Wah. Tolong, jangan makan aku. Tolong. Aduh, itulah akibatnya. Tidak bergaul dengan dunia luar. Jadi cetek pemikiran dan pengalaman hidup. Wah. Begitulah ceritanya. Kesian kata. Kena makan dengan ular. Tak ada kesiannya. Ular kan memang makan katak. Macam ada lagu tu. Katak, oh katak, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku. Ular nak makan aku. Ular, oh ular, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Betul tu. Apa pengajaran dari cerita ni? Jangan kembungkan perut. Nanti meletup. Melawak pula dia. Abang tak tahulah tu. Ara tahu pengajaran dari cerita tu? Tahu. Kita jangan jadi macam katak bawah tempurang. Kita kena ambil tahu hal sekeliling. Dan apa lagi? Dan sedia untuk menerima perubahan. Kalau tidak, nanti ketinggalan. Kalau kata ikut cakap kancil, dah tentu selamat. Kan Aki? Iyalah tu. Ara, Aris, cepat siap. Boleh gerak awal sikit. Cepat siap? Tak ke mana? Ara, bawa bekal semua ni. Kita nak ke mana? Ada pulut panggang. Abang tak tahu? Siap. Kiki dah cantik. Tak tahu. Abang tengok tu. Wah, basikal. Untuk abang ke? Aki.
kalau aku di-circle lilin. Mana ada? Ya. Dah beberapa hari Aki belikan basikal tu. Tapi Aris tak perasan. Sebab asyik main permainan video tu. Terima kasih, Aki. Sayang, Aki. Sama-sama. Jom, Aki. Nak pergi mana? Kan betul Ara cakap. Abang ni katak bawah tempurung. Awal-awal hari tu Aki dah bagi tahu nak keluar jalan-jalan hari ni. Alah, Aris lupa. Dah, mari. Yeay! Nak ke mana kita? Cuba teka. Kedai runcit awil? Bukan. Warung Pak Nordin? Pun bukan. Teka lagi. La 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 la. La 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 la. Mari kita menyanyi. Lompat si kakak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Lompatlah adik cepat. Kita bangun pagi-pagi. Kalau rajin berusaha, belajar bersama-sama. La 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 la. La 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 la. Pastikan berjaya. Lompat si kakak, lompat. Hey, hey. Lompat tepi perigi. Hey, hey. Bangunlah pagi-pagi. Terus pergi cari rezeki. Aci! Ibu bapa, cikgu juga adalah guru kita. Aris, Ara. La 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 la. La 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 la. Mesti dihormati.